Pria ini bernama Muhammad Zikri Ben Poster, mantan penolong kanan pentadbiran. Mula berkhidmat di SK Abang Haji Matahir pada 3 Januari 2022 dan telah berpindah pada 26 Januari 2026. Sepanjang di sini, banyak kenangan manis, mesyuarat, program sekolah, gelak tawa di bilik guru dan semangat kerjasama yang luar biasa. Semua itu akan dikenang sampai bila-bila. Jumpa lagi. Wanita ini bernama Ustazah Syafawati binti Saimi, guru pendidikan Islam yang sangat dihormati di SK Abang Haji Matahir. Selama 16 tahun menabur bakti dan mendidik dengan penuh ikhlas, Ustazah telah meninggalkan banyak kenangan serta ilmu yang akan terus dikenang. Kini, Ustazah telah berpindah pada Januari 2026 ke SK Methodist. Terima kasih atas segala jasa. Semoga terus sukses dan diberkati di tempat baharu. SK Abang Haji Matahir sentiasa di hati. Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini? Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Apu nyamai amai isi tuk aram makai. Pengisi tiharan Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wanita ini bernama Cikgu Yustina. Beliau mula berkhidmat di SK Abang Haji Matahir pada 13 Jun 2022 dan telah berpindah pada 9 Jun 2025. Walaupun masa berkhidmat singkat, beliau meninggalkan kenangan manis bersama rakan-rakan guru dan pelajar penuh tawa, pengalaman dan pengajaran yang tidak akan dilupakan. Beliau mengucapkan terima kasih atas segala tunjuk ajar dan kerjasama dari semua.
Semoga masih lagi diberi kesempatan untuk membalas budi baik kalian dan mendoakan agar kalian terus diberkati di sepanjang kehidupan ini. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis, tiada mampu ku Wanita ini bernama Ustazah Nasuha. Langkah pertamanya dalam dunia pendidikan bermula pada 3 September 2018 sebagai guru interim. Beliau terus menabur bakti sehingga disahkan sebagai guru tetap pada 1 November 2022. Kini, perjalanan itu telah memasuki bab baharu apabila perpindahannya berkuat kuasa pada 5 Januari 2026. Sekolah Abang Haji Matahir banyak memberi pengalaman dan kenangan bermakna dalam hidupnya. Di sinilah beliau belajar tentang persahabatan, disiplin dan tanggungjawab. Semua memori bersama rakan-rakan akan sentiasa dikenang. Terima kasih atas segala kenangan indah. Walau hanya sederhana, tetapi tak Wanita ini bernama Maria Saing, PPM PPKI DSK Abang Haji Matahir. Beliau mula berkhidmat pada 16 Jun 2008 dan banyak menabur jasa serta kenangan indah. Kini beliau berpindah pada 30 Januari 2026. Terima kasih atas segala bakti. Semoga sukses di tempat baharu.
Wanita ini bernama Rohaya Awang Bahar, pembantu pengurusan murid yang telah berkhidmat di SK Abang Haji Matahir sejak 17 Februari 2012. Beliau telah berpindah pada 2 Februari 2026. Kenangan pahit dan manis sepanjang bersama akan sentiasa tersemat dalam ingatan sampai bila-bila. Tidak lupa juga, beliau memohon maaf jika ada terkasar bahasa dan menghalalkan segala makan minum sepanjang kita bersama. Terima kasih atas segalanya. Sendiri aku menjejak bayangmu, berkurung lamanya kita tak bertemu. Kau berlalu pergi, terbiar aku sendiri, menahan duka, oh di sudut hati. Cinta telah rintik hatiku, oh haraplah dan rindu. Nyak, kok aku sigek nyamai daging panggangnya? Why? Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang Wanita ini bernama Lorita Andui Anak Judi, PPM PPKI yang mula berkhidmat di SK Abang Haji Matahir pada 4 Disember 2017, telah berpindah keluar pada 18 Januari 2026. Sepanjang berada di sini, banyak kenangan manis tercipta, antaranya pengalaman pertama kali merasa makanan laut dan ulam-ulaman bersama warga sekolah. Terima kasih atas segala jasa dan kenangan di SK Abang Haji Matahir.